Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertahuk tangan, salam dihulurkan. Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang bijak berkarisma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Hati yang Mulia. Sinar mentari menyilau mata, tidak dihirau tekad berusaha. Walau rintangan datang melanda, Haziq hadapi dengan bijaksana. Haziq merupakan seorang murid yang istimewa di dalam kelas 5 Mawar. Dia dilahirkan dengan kaki kiri yang tidak sempurna. Haziq terpaksa menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan. Tetapi dia tidak pernah menyesali akan keadaan dirinya. Malah dia bersyukur kerana masih dikurniakan akal fikiran yang normal. Walaupun Haziq agak pendiam, tetapi dia seorang murid yang cemerlang. Haziq sering membantu murid-murid lain menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran yang tidak difahami. Ini membuatkan guru-guru bertambah sayang akan Haziq dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya. Walau bagaimanapun, tidak semua murid dapat menerima Haziq. Ada segelintir yang merasa benci dengan kehadiran Haziq di sekolah itu. Mereka merasakan Haziq tidak setara untuk berkawan dan belajar bersama-sama mereka. Salah seorang murid tersebut bernama Afi. Afi belajar di dalam kelas yang sama dengan Haziq. Afi tidak suka berkawan dengan Haziq yang tidak sempurna sepertinya. Afi memandang rendah terhadap Haziq. Bagi Afi, biarlah enggang sama enggang, pipit sama pipit. Janganlah pula pipit nak menjadi enggang. Perasaan benci dan dendam terhadap Haziq semakin hari semakin menebal. Afi dan rakan-rakannya sering mengejek Haziq. Mereka menjadikan kecacatannya sebagai bahan usikan tanpa memikirkan perasaan Haziq. Kadang-kadang Afi bertindak lebih jauh dengan menuduh Haziq melakukan kesalahan yang tidak dilakukan olehnya. Afi juga menghasut murid-murid lain agar menyisihkan Haziq. Walaupun hatinya terluka, perasaannya tercalar, Haziq tetap mampu bersabar dengan ejekan Afi dan rakan-rakan. Malah dugaan yang dilalui menjadikan dia seorang yang matang dan tabah. Haziq menganggap semua ini sebahagian daripada ujian Tuhan terhadap hambanya. Dia teringat kata-kata seorang ustaz bahawa Allah itu sering menguji hambanya yang tabah dan mampu menghadapi dugaan. Tiba-tiba terlintas di fikirannya bahawa dia insan pilihan Tuhan kerana dirinya tabah, cekal dan hebat. Haziq menjadi semakin kuat. Haziq berazam untuk belajar bersungguh-sungguh bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun yang bakal tiba tidak lama lagi. Dia ingin membuktikan kepada masyarakat bahawa dirinya juga boleh berjaya seperti murid-murid lain yang sempurna. Haziq tidak mahu menjadikan kecacatannya sebagai alasan gagal dalam peperiksaan. Pada suatu petang, hujan turun agak lebat. Pada ketika itu, Haziq baru dalam perjalanan pulang selepas selesai menduduki kertas terakhir peperiksaan. Haziq melindungi badannya dengan baju hujan yang sentiasa di bawahnya. Haziq berjalan dengan berhati-hati menggunakan bantuan tongkat. Pada masa itu, keadaan jalan agak licin. Semasa sedang menyusuri tepi sebuah longkang yang besar, Haziq terdengar suara orang meminta tolong. Haziq mengamati suara tersebut dan cuba mencari datangnya suara itu. Terkejutnya Haziq apabila mendapati Afi sedang berpaut pada tebing sebuah longkang yang besar dan cuba untuk menyelamatkan diri daripada dihanyutkan oleh arus deras air longkang. Haziq memandang sekeliling untuk meminta bantuan. Malangnya tiada sesiapa di situ. Tentu kawan-kawan ingin tahu apa yang berlaku seterusnya.
Semasa sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Afi, Haziq terpandang tongkatnya. Tanpa membuang masa, Haziq mengulurkan tongkatnya kepada Afi. Dia menggunakan sepenuh tenaga untuk menarik Afi dari lokasi tersebut. Akhirnya, Haziq berjaya menyelamatkan Afi. Pada masa itu, Afi masih dalam keadaan terkejut dan trauma. Dengan suara yang tergetar-getar, Afi berterima kasih kepada Haziq kerana telah menyelamatkan nyawanya. Afi berasa sungguh malu kerana selama ini dia memperkecil akan Haziq. Afi kesal dengan sikap sombongnya yang suka memandang rendah terhadap orang lain. Afi meminta maaf kepada Haziq. Dia berjanji tidak akan mengulangi sikap buruk dan akan sentiasa menghormati setiap orang tanpa mengira taraf dan rupa. Kini, Afi sedar bahawa kesempurnaan dan kemuliaan seseorang itu terletak pada hati. Jadi kawan-kawan, ambillah pengajaran daripada cerita ini. Jangan sesekali menilai seseorang berdasarkan fizikalnya. Kerana di sebalik kelemahan dan kekurangan diri, tersimpan hati emas yang tiada nilainya. Di samping itu, orang yang tabah, gigih dan cekal pasti akan memperoleh kejayaan. Jangan mengeluh ketika Allah sering menguji kita dengan pelbagai dugaan, kerana Allah pasti akan menggunakan pelangi yang indah sebagai ganjaran bagi orang yang bersabar. Saya akhiri cerita ini dengan serangkap pantun. Dengar ya. Daun melebar ke tengah laman, dahannya redup ke arah barat. Banyak bersabar, kuatkan iman, bahagia hidup dunia akhirat. Sekian, terima kasih.